tak perlu banyak duit untuk beli banyak. Tapi kita boleh beli kualiti. Jadi, alamak, kari pak pusing? lagi bahaya. Sebab dia ada tepung. Tepung gandum. Oh, jadi makan daging ke apa dia? Kepala wakil. Bahaya. Dia gini, makan kurang, kualiti boleh ditinggikan. Faham tak? Okey. Maknanya kita dah banyak guna duit tu, tak perlu banyak duit untuk beli banyak. Tapi kita boleh beli kualiti. Jadi tak payah beli kuantiti. Walaupun daging tu maknanya tak adalah sampai banyak sangat. Berbanding dengan makan kuih, tetap banyak duit juga kan? Iya. Kuih ke nasi ke, Faham. kan? Makan daging satu keping, contohnya kita kata ambil makan daging, beli sendiri, buat sendiri pun boleh. Kita beli daging kat pasar ke, beli Batam Pinang. Contohnya nak bagi lembut sikit, kalau yang murah lah. Kalau you jangan cerita lah 200 lebih tu. Kan? Beli sendiri pun gatuh juga kan. Tapi nak katalah kata-kata paling murah yang kita ambil, beli yang nak sedap sikit Batam Pinang, tak perlu ni kan. Itu saja boleh jadikan ni makan tengah hari. Settle. Dengan tak payah nasi Tak payah nasi. Kalau nak makan nasi boleh lah, tapi jangan terlalu banyak. Boleh. Kalau orang tak biasa lagi. Okey. Langkah awal kentang pun jaga-jaga lah. Kentang banyak GMO. Kentang. Tak boleh Kentang fresh lagi lah. Bukan GMO lagi dah. Itu ultra proses. GMO prosedur. Dia ultra proses kentang. Habislah fresh semua tak laku lah. Ni suka makan fresh. Ada dia nugget, sausage. Saya tengah perjuangkan juga kat sekolah saya. Tolong sekolah-sekolah ni kenapa dia tak. Makcik kantin kata itulah yang budak beli. Contohnya yang dia pakai asam tu, itulah. Kalau tak masalah sekarang ni tak boleh. Tapi dia jual kan budak seperti itu. Tak, sebab tak sediakan pilihan yang lain. Dia sediakan pilihan tu, memang budak beli tu. Dia kata kalau misalnya kesihatan datang memang kena. Tak, nugget, sausage pun tak boleh.